Dulu aku ingat bela kucing outdoor ni senang. Lepas kan, dia pandai hidup sendiri. Rupanya itu antara salah faham paling besar aku pernah percaya. Bila aku mula jaga betul-betul, baru aku sedar barang wajib outdoor shed ni bukan benda ekstra, tapi benda asas untuk dia terus hidup dengan lebih selamat. Kucing luar berdepan hujan, panas, penyakit dan risiko yang kita tak nampak setiap hari. Kalau tak sediakan keperluan minimum, dia cuma bertahan, bukan hidup selesa. Antara barang penting untuk kucing outdoor yang ramai orang terlepas pandang: air bersih yang sentiasa ada, tempat makan selamat dari semut dan spot berlindung dari hujan panas. Bukan kena mahal, tapi kena konsisten. Ini antara keperluan kucing outdoor yang beri kesan besar walaupun nampak kecil. Insight paling penting aku belajar: kucing outdoor bukan tak perlukan penjagaan. Dia cuma perlukan penjagaan yang sesuai dengan dunia dia. Kalau kau bela kucing outdoor sekarang, apa satu barang yang kau rasa paling membantu kucing kau setakat ni? Komen sikit, save caption ni kalau kau nak checklist ringkas untuk rujukan nanti.